Sedar atau tidak, drama dan filem yang kita tonton setiap hari bukan sekadar hiburan, tapi ia juga turut mempengaruhi cara kita bercakap, berfikir dan melihat dunia. Daripada penggunaan istilah di dalam K-drama sehinggalah kepada tingkah laku yang ditiru daripada watak filem, media memainkan peranan yang penting dalam pembentukan budaya belia masa kini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kepada podcast Belia pada hari ini. Saya Nurul Liana. Dan saya Nur Anis Nabila. Untuk episod hari ini, Dayana, kita akan membincangkan satu topik yang dekat dengan kita sebagai warga belia. Dan topik itu bertajuk pengaruh drama dan filem dalam budaya masyarakat di Malaysia. Betul tu Anis. Kalau kita fikir-fikirkan balik lah kan. Kita hampir setiap hari lah tonton filem, tonton drama. Atau lebih senang lagi orang kata pun tonton video pendek di TikTok. Betul. Dan kadang-kadang kita pun tak sedar sebenarnya apa yang kita tonton tu mempengaruhi cara kita bercakap, tingkah laku kita dan perspektif kita untuk menilai sesuatu perkara tu. Jadi, hari ini kita akan melihat dua aspek utama lah, iaitu kesan positif dan juga kesan negatif terhadap pembentukan belia di Malaysia. Baiklah Yana, bila kita bercakap tentang kesan positif dalam drama dan filem ni kan, saya rasa salah satu perkara yang paling ketara ialah apabila melalui drama yang paling ramai orang selalu tengok. Betul lah tu Anis, saya setuju dengan awak punya statement tadi tu. Contohnya sekarang ni yang viral kan, mestilah K-drama kan. Kerana ada juga kajian mendapati bahawa ramai belia dekat Malaysia ni yang tertarik untuk menonton K-drama kerana diorang tertarik dengan budaya, bahasa, sejarah dan juga orang kata apa, diorang punya personality yang selalu dipaparkan dalam drama televisyen. Betul tu. Tapi kan, adakah drama Korea ni benar-benar membantu menambah pengetahuan mereka ataupun sebenarnya tidak? Jadi untuk mengetahui perkara itu dengan lebih lanjut, mari kita saksikan beberapa pandangan daripada mahasiswa universiti. Okey, sebelum kita mula, boleh saya tahu nama awak siapa? Nama saya Batrisha. Okey, jadi soalan pertama saya, boleh saya tahu dulu awak ada tengok apa-apa drama atau filem tak? Ada, saya selalu tengok K-drama ataupun drama-drama Eropah lah gitu. Oh, so dalam banyak-banyak drama atau filem, genre apa yang awak paling minat? Saya suka tengok drama yang berunsurkan perubatan ataupun we call it as medical drama lah. Selalunya daripada K-drama lah saya prefer. Oh, menarik. Jadi apa yang membuatkan awak tertarik sangat untuk tengok genre tu? Sebab saya ni seorang student farmasi, jadi bila saya tengok medical K-drama ni, dia macam menambahkan ilmu pengetahuan saya dan dia macam benda yang saya tak belajar lagi tu, saya dah belajar melalui drama tu. Oh, jadi bagaimana medical drama yang awak tengok tu boleh bantu dalam meningkatkan pengetahuan terhadap golongan belia? Okey, jadi disebabkan dalam kehidupan sehari kita pun tak semua orang tahu macam mana kehidupan dekat hospital sebenarnya. Jadi bila awak tengok medical drama ni, dia macam benda yang awak tak pernah tahu pun ataupun benda yang awak tak expect pun akan berlaku, sebenarnya berlaku di real life. Dan awak boleh tengok macam mana kita punya healthcare professional ni menjalankan kerja mereka. Jadi awak boleh rasa macam, oh ni sebenarnya keadaan yang berlaku kat hospital. Oh ni sebenarnya macam itu ini, gitulah. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya daripada podcast Belia hari ini. Okey, sebelum kita start, boleh saya tahu nama awak apa? Nama saya Nur Faika, boleh je panggil Pika. Okey, soalan pertama saya, boleh tak saya tahu awak ada tengok tak drama atau filem dalam kebelakangan ni? Recently saya ada tengok K-drama. Oh, boleh saya tahu genre atau drama filem apa kegemaran awak? Kalau favourite saya suka genre macam action, crime, thriller. Lepas tu saya juga macam enjoy lah tengok dokumentari. And recently saya macam banyak tengok cerita yang ada unsur revenge. Wow, menarik. Okey, dalam banyak-banyak drama atau filem awak tengok tu, siapakah watak yang paling awak kagumi dalam drama tersebut atau filem, dan beritahu kenapa awak kagumi dia? Kalau baru-baru ni kan saya ada tengok drama Teach You a Lesson, which is saya suka sangat dalam
karakter Nahwajin dalam tu sebab cerita ni berkenaan dengan satu organisasi yang ditubuhkan untuk membantas jenayah buli ataupun jenayah apa-apa je lah dalam kalangan cikgu ataupun dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah. So macam dia bukan saja nak protect pelajar tapi dia juga untuk protect cikgu-cikgu yang ditindas kat dalam tu. So macam saya suka sangat dengan dia punya karakter sebab walaupun ada benda terjadi yang membuatkan dia ada reason untuk tubuhkan satu organisasi tu, dia macam dia tak ikutkan perasaan tapi dia bertanggungjawab dan dia melakukan dia punya kerja tu dengan baik dan dia macam dia ada prinsip untuk protect pelajar-pelajar walaupun banyak perkara-perkara yang macam boleh meruntuhkan dia punya kerjaya lah. Okey, tadi awak cakap yang awak minat adalah aksi atau revenge kan. Jadi pada pandangan awak lah kan, apa yang golongan belia boleh dapat pengajaran daripada genre tersebut? Kalau pada pandangan saya kan, kalau kita take it as positive punya side, golongan belia macam dari segi genre action ni, golongan belia boleh macam like bertanggungjawab lah, diorang boleh stand up for themselves. Kalau kita cakap pasal golongan belia, dia bukan saja untuk skop teenagers je, tapi dia boleh juga untuk orang yang dah dewasa dalam macam diorang bekerja, diorang punya dah ada rumah tangga, dah ada keluarga, and jenayah tu boleh jadi dekat mana-mana saja dekat kita punya surrounding, walaupun dekat sekolah, kat tempat kerja. So macam bila terjadi macam tu dekat diorang boleh stand up and then diorang boleh tahu apa diorang kena buat next, walaupun diorang macam kadang takut tapi still kalau daripada kita tengok cerita ni, dia boleh memberi semangat untuk diorang mendapatkan keadilan mereka. Oh, okey, menarik. Okey, baiklah, itu saja. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama saya untuk podcast Belia hari ini. Terima kasih. Sama. Walau bagaimanapun kan, kita sering nampak yang drama dan filem ni juga boleh memberikan kesan negatif jika ditonton tanpa kawalan. Betul tu Yana. Dan menurut pakar media, pendedahan yang berulang terhadap tingkah laku dalam drama dan filem ni boleh menyebabkan seseorang menganggap perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang normal. Sebagai contoh yang kita boleh lihat ialah filem aksi sering memaparkan adegan pergaduhan, lagi keganasan dan budaya samsing untuk dipaparkan kepada umum. Betul tu. Dan apabila seseorang melihat perkara itu secara berulang kali, mereka mungkin sudah menganggap perbuatan tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Cepat-cepat. Kahwin aku atas kerangkam 3 minit. 4. Jadi apa yang kita boleh tengok daripada video ini, walaupun situasi tersebut hanyalah gurauan, ia menunjukkan bagaimana seseorang boleh terpengaruh dengan apa yang ditontoninya. Jika keganasan dipaparkan secara berulang dan tanpa penjelasan yang betul, ia boleh menyebabkan budaya agresif dan masalah disiplin dianggap sebagai perkara biasa. Jadi Yana, macam mana kita nak elakkan pengaruh negatif ni? Pertama sekali, ibu bapa perlu memantau kandungan yang ditonton oleh anak-anak dan membimbing mereka dalam memilih bahan hiburan yang sesuai dengan umur mereka. Saya setuju tu Yana. Dan keduanya, pihak sekolah perlu meningkatkan literasi media supaya pelajar mampu menilai kandungan secara kritis dan tidak mudah terpengaruh dengan unsur negatif. Maksudnya kan, kita perlu faham bahawa tidak semua perkara yang dipaparkan di dalam filem dan drama sesuai untuk diamalkan dalam kehidupan yang sebenar. Filem aksi ini memang menarik untuk ditonton, namun adegan pergaduhan yang dipaparkan hanyalah untuk hiburan dan tidak wajar untuk ditiru dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, drama dan filem mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembentukan budaya dalam kalangan belia. Pengaruh tersebut boleh memberikan kesan positif seperti memperluaskan pengetahuan tentang budaya luar. Namun, ini juga boleh menyebabkan normalisasinya tingkah laku negatif sekiranya kandungan tersebut tidak ditapis dan dinilai dengan bijak. Oleh itu, setiap individu perlu menjadi penonton yang bijak dengan mengambil pengajaran yang baik dan menolak unsur negatif daripada kandungan yang ditonton. Sekian dari saya, Nurul Liana. Dan saya, Nur Anis Nabila. Terima kasih kerana bersama kami dalam podcast Belia hari ini. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya.